Pernah tak kita terfikir dalam dunia digital sekarang ni, anak-anak kita betul-betul guna teknologi untuk belajar atau sebenarnya lebih banyak untuk berhibur? Inilah persoalan penting yang kita akan kupas sama-sama. Jom kita tengok macam mana ibu bapa dan sekolah boleh jadi satu pasukan digital yang mantap. Ayat ni memang betul-betul kena kan? Proses belajar tu dah tak terhad dari pagi sampai tengah hari kat sekolah je. Bila anak-anak bawa balik kerja sekolah digital atau guna app pembelajaran kat rumah, kat situlah peranan kita sebagai ibu bapa jadi sangat penting. Kita ni macam jambatan yang hubungkan bilik darjah dengan ruang tamu rumah kita. Okey, jangan anggap ni sebagai satu lagi bebanan kerja tau. Tapi pandanglah ia sebagai satu peluang keemasan. Peluang untuk kita, para ibu bapa, jadi rakan kongsi aktif dengan cikgu-cikgu dalam membentuk masa depan digital anak-anak. Sebab bila kita semua gerak seiring, kejayaan mereka tu, kejayaan kita juga. Jadi, mana kita nak mula? Semuanya bermula di tempat yang paling selesa dan paling berpengaruh untuk anak-anak kita, iaitu di rumah. Kat sinilah cara fikir dan sikap diorang terhadap dunia digital ni mula terbentuk, jauh sebelum diorang jejak kaki ke dalam bilik darjah. Cuba kita tengok perbezaan antara dua peranan ni. Jadi pemerhati yang cuma tengok dari jauh dengan jadi penyokong yang betul-betul ambil tahu. Nak jadi penyokong ni, senang je, tak perlukan ijazah IT pun. Cukup dengan tanya soalan-soalan mudah macam, apa yang best belajar guna Delima, portal digital sekolah tu hari ni? Ataupun, cuba tunjuk ke ayah sikit macam mana nak guna. Minat yang kita tunjukkan tu, itulah yang paling bernilai. Gadget ni, kita kena anggap ia sebagai alat, bukan ancaman. Dan macam semua alat lain, mestilah ada cara gunanya. 3 langkah mudah ni, tetapkan had masa, ajar beza masa belajar dengan masa main game dan guna teknologi untuk benda berfaedah, bukan je dapat kawal masa skrin, tapi ia membina disiplin diri yang diorang akan bawa sampai dewasa nanti. Okey, seterusnya satu lagi topik yang kita tak boleh pandang ringan langsung, keselamatan dan adab sopan dalam dunia cyber. Dalam dunia digital yang tak ada sempadan ni, peranan kita sebagai penjaga keselamatan dan juga pembimbing adab untuk anak-anak kita jadi teramatlah penting. Nah, ini dia senarai semak asas yang kita semua wajib amalkan. Ajar anak-anak yang kata laluan atau password tu macam kunci rumah. Sangat peribadi, jangan kongsi dengan sesiapa. Ingatkan diorang, jangan sesekali bagi maklumat macam nombor telefon atau alamat rumah. Paling penting, tekankan yang adab di alam maya tu sama pentingnya dengan adab kat dunia nyata. Bila anak dah faham semua ni, barulah kita pun rasa lebih tenang. Yang ni mungkin kena sikit dekat batang hidung kita semua kan? Anak-anak ni peniru yang paling hebat. Diorang lebih perhatikan apa yang kita buat berbanding apa yang kita cakap. Kalau kita nak diorang letak telefon masa makan, kita kena buat dulu. Kitalah role model terbaik untuk diorang. Baiklah, asas kat rumah kita dah kukuhkan. Sekarang jom kita lihat pula macam mana kita boleh betul-betul bekerjasama dengan pihak sekolah. Macam mana nak jadikan rumah dan sekolah ni satu pasukan yang padu. Ini satu dilema biasa untuk kita sebagai ibu bapa. Bila anak datang mengadu, susahnya kerja sekolah ni sambil tunjuk skrin. Apa insting pertama kita? Adakah kita akan bimbing dia dengan soalan-soalan untuk bagi dia berfikir? Ataupun kita terus ambil alih di tikus tu dan siapkan untuk dia? Jawapan kita tu sebenarnya menentukan banyak benda. Kita kena ingat, matlamat utama bukanlah kerja sekolah yang siap dengan sempurna, tapi proses anak kita belajar tu yang lebih penting. Biarlah ambil masa sikit, biarlah ada salah sikit, tak mengapa. Perasaan, saya berjaya buat sendiri tu, itulah yang akan bina keyakinan diri dan kemahiran yang jauh lebih berharga. Dan ini adalah beberapa cara praktikal untuk kita bina hubungan yang baik dengan sekolah. Asasnya mudah je, komunikasi dua hala yang sihat. Guna saluran yang betul, datang bila ada perjumpaan. Bila kita dan para guru saling faham cabaran masing-masing, barulah kerjasama tu jadi lebih lancar dan berkesan untuk anak-anak kita. Okey, kita dah nak sampai ke penghujungnya. Kita dah bincang pasal peranan kat rumah, kerjasama dengan sekolah. Sekarang, jom kita jawab soalan paling penting. Kenapa semua ni penting? Apa sebenarnya matlamat akhir kita? Sebab inilah hakikatnya. Dasar pendidikan digital ni, walau sehebat mana pun dirancang, ia takkan berjaya kalau hanya pihak sekolah saja yang usahakan. Kejayaannya sangat-sangat bergantung pada sokongan padu dari rumah. Sekolah mungkin sediakan platform, tapi kitalah sebagai ibu bapa yang bantu menghidupkan dan menyemarakkan penggunaannya. Petikan ini memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Kita tak nak lahirkan generasi yang cuma pandai scroll skrin kan? Kita nak teknologi jadi satu alat yang membuka minda, yang buat pembelajaran jadi satu pengembaraan yang seronok.
Dan semua ni hanya boleh jadi kenyataan bila ibu bapa dan sekolah bergerak seiringan. Jadi, apa langkah pertama yang anda akan ambil lepas ni? Tak perlu fikir yang besar-besar. Mulakan dengan sesuatu yang kecil je hari ni. Mungkin dengan satu soalan mudah. Apa benda paling best adik belajar guna komputer hari ni? Ataupun satu peraturan baru, malam ni kita makan tantu telefon atas meja. Okey? Ingat, setiap perubahan besar tu bermula dengan satu langkah kecil.